Kita tolong orang, duduk tengah-tengah, kita ikhlas tolong orang ni. Katakan dia balas jahat pada kita. Dia kata buruk pasal kita. Kita buat apa lazimnya? Kita pulaukan dia. Hari tu dia susah, ustaz, saya tolong dia, ustaz. Dia kata macam-macam pasal saya, ustaz. Lepas ni kita tengok apa dia, siapa nak tolong dia. Betul tak? Masya Allah. Ini lazimnya inilah sekitar. 90% kita macam ni. Sama juga untuk saya pun sama, Masya Allah. Kita didik balik diri kita. Kita tanya, adakah kita tolong kawan itu kerana Allah atau kita tolong sebab dia nak kata kita baik? Kalau kita tolong dia kerana Allah, walaupun dia balai jahat, kita tetap buat kebaikan. Kita tetap buat kebaikan. Kadang-kadang kita ikhlas dengan seseorang, tapi mereka ni sikit pun tak ikhlas dengan kita. Cuba kita tengok perhitungan ini bukan antara kita sama manusia. Nah, bukan manusia yang nak menilai kita. Yang nak menilai kita Allah. Bukan manusia tentukan syurga neraka bagi kita. Allah, Masya Allah. Sebab tu jangan menilai orang. Daripada luaran dia, daripada dengar daripada orang, jangan menilai orang. Masya Allah.